Seorang gadis belasan tahun dicekal berhalwat tanpa surat benang bersama kekasihnya yang juga kenalan ketika zaman persekolahan di Batu Pahat Johor semalam. Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jaish berkata remaja itu ditemui bersama teman lelakinya berusia lingkungan 20-an ketika pemeriksaan di sebuah hotel sekitar jam 9 pagi. Penguatkuasa Jaish menunggu kira-kira 8 minit sebelum pintu dibuka oleh seorang lelaki memakai seluar pendek dan tidak berbaju. Ketika pemeriksaan, keadaan bilik bergelap dan sebaik lampu dibuka, penguatkuasa mengesan seseorang sedang bersembunyi di dalam selimut di atas katil. Malah terdapat pakaian wanita tersangkut di sebelah katil. Namun lelaki itu memperdaya penguatkuasa mendakwa individu terbabit adalah rakannya. Tabah Jaish, sebaik selimut ditarik, penguatkuasa mendapati seorang remaja perempuan dalam keadaan tanpa pakaian. Siasatan mendapati pasangan terbabit mengaku sebagai kawan serta tiada hubungan mahram dan daftar masuk hotel itu atas nama lelaki terbabit sejak Selasa lalu. Pasangan itu juga mengakui kerap berjumpa dengan menaiki motosikal bersama dan lebih mengejutkan, mereka tidak berhasrat untuk berkahwin kerana masih muda. Sesudah itu, ibu bapa kepada pasangan terbabit dipanggil untuk jaminan dan penguatkuasa menasihatkan mereka segera bernikah bagi mengelak maksiat berulang. Keterangan pasangan itu direkodkan dan mereka akan didakwa mengikut Seksyen 27 Enakmen Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997.